Bila Piala Dunia 2026 diumumkan dengan 48 pasukan, ramai yang terus cakap, habislah konsep kumpulan maut. Dah tak ada lah, maksudnya dah mati lah. Mereka kata dengan format baru yang besar ini, peringkat kumpulan akan menjadi senang, akan menjadi bosan. Betul ke macam tu? Jawapannya, silap besar. Selepas undian rasmi diumumkan, konsep kumpulan maut masih lagi wujud. Tapi dianya akan mungkin menjadi lebih ganas dari apa yang pernah kita tengok sebelum ni. Undian telah pun menemukan beberapa kumpulan yang bukan setakat maut, tapi bakal menjadi medan perang paling epik dalam sejarah Piala Dunia. Okay, jom kita mulakan. Selamat datang ke channel aku iaitu The Blue Podcast Malaysia dan aku Zonan iaitu host korang lah. Jadi sebelum kita terjah lebih dalam ataupun pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dululah konsep baru Piala Dunia pada tahun 2026 ini. Macam yang episod yang sebelum ni yang aku dah buat lah. Buat pertama kali dalam sejarah ada 48 pasukan yang akan berentap lah untuk merebut Piala Dunia tersebut. Kali ni host ada 3, iaitu host country ada 3, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Pasukan-pasukan ini dipecahkan kepada 12 kumpulan yang masing-masing ada 4 pasukan lah. Dan ini satu perubahan yang besar. 2 pasukan teratas setiap kumpulan campur 8 pasukan daripada tempat ketiga yang terbaik akan layak ke pusingan 32 ataupun pusingan kalah mati seterusnya. Maksudnya hampir setiap game peringkat kumpulan itu menjadi perlawanan antara hidup dan juga mati lah untuk setiap pasukan. Jadi undian rasmi untuk Piala Dunia 2026 pun kita dah tahu hasilnya. Kita dah nampak dan kita dah nampak secara gambarannya bayangan tentang mimpi ngeri yang menanti tim-tim gegasi lah. Jadi, apa kriteria kumpulan maut bagi aku? Okay, bukan setakat FIFA ranking yang tinggi, tapi kita cari pertempuran style permainan ataupun taktik yang padu, sejarah pertemuan ataupun permusuhan yang panas, dan juga yang paling penting, ada sekurang-kurangnya 3 pasukan yang boleh kalahkan sesiapa sahaja. Jom kita bedah siasat satu persatu kumpulan maut yang pada pendapat aku yang perlu dibincangkan. Kumpulan maut yang pertama iaitu kumpulan I, pertemuan antara generasi emas dan juga Dark Horse ataupun kuda hitam. Pasukan dia adalah daripada kumpulan I ini adalah Perancis, Senegal, Norway dan juga Iraq. Kumpulan pertama kita dan mungkin yang menjadi kumpulan yang paling seram di atas kertas adalah kumpulan I. Kumpulan ini memang menjadi satu contoh definisi mimpi ngeri. Cuba bayangkan Perancis, gegasi Eropah dan juga naib juara dunia diketuai oleh Kylian Mbappe di bawah Didier Deschamps. Skuad mereka mempunyai skuad depth yang menakutkan lah di setiap posisi. Dan mereka mungkin pernah terkandas sama macam Euro 2024, tetapi DNA juara itu tak boleh dinafikan dalam pasukan Perancis. Kemudiannya kita tengok pula pasukan Senegal, juara bertahan Afrika. Walaupun kita tahu sekarang ni mungkin Morocco yang menjadi juara masih lagi akan dibincang di CAS dan sebagainya. Senegal ni adalah satu pasukan yang bagi aku bukan lagi sebenarnya dark horse. Dengan tulang belakang mereka yang kita tahu lah, Sadio Mane sebagai kapten dan juga ada pemain baru iaitu pasukan Everton iaitu Iliman Ndiaye. Mereka kini adalah satu unit yang sangat fizikal, tersusun rapi dan sangat tajam ataupun sangat efektif bila membuat counter attack. Mereka tidak takut lagi dengan tim daripada pasukan ataupun tim daripada Eropah dan mereka pun dah banyak kali membuktikannya lah. Contoh yang aku boleh cakap adalah semasa Piala Dunia tahun 2002, pasukan Senegal menumpaskan juara dunia pada ketika itu iaitu pasukan Perancis. Jadi kita nampak macam tak cukup susah lagi. Masuk pula pasukan yang ketiga iaitu pasukan Norway. Ya betul, Norway. Satu nama je kita dah tahu siapa, Erling Haaland. Kehadiran Erling Haaland seorang diri boleh ubah mana-mana game untuk mana-mana pasukan sekalipun. Dikelilingi generasi yang penuh bakat macam Martin Odegaard, Norway bukan lagi satu pasukan belasahan. Kembalinya mereka ke Piala Dunia selepas bertahun-tahun lamanya pasti akan membakar semangat untuk membuktikan sesuatu. Pertembungan antara pertahanan Perancis dan juga Haaland ini akan menjadi perlawanan fizikal antara pasukan defender pasukan Senegal dan juga Erling Haaland. Confirm akan menjadi satu tontonan wajib untuk korang lihat lah di Piala Dunia nanti. Dan untuk melengkapkan kumpulan I ini adalah pasukan Iraq.
yang kita nampak dia kembali ke Piala Dunia selepas hampir 40 tahun. Walaupun atas kertas mereka ni adalah pasukan underdog, mereka akan main tanpa tekanan dan mungkin juga mampu untuk mencuri mata daripada mana-mana pasukan yang aku dah sebutkan tadi lah. Kumpulan ini ada 3 pasukan dengan kualiti untuk pergi lebih jauh. Namun semuanya terperangkap dalam satu kumpulan. Ketiga-tiga ini bukan senang nak dikalahkan, iaitu Norway, Perancis dan juga Senegal. Dia akan menjadikan pertemuan di antara ketiga-tiga pasukan ini sebagai perlawanan final lah. Jadi kumpulan maut yang kedua adalah kumpulan D. Pasukan dia adalah Amerika Syarikat, Australia, Paraguay dan juga Turki. Sekarang jom kita tengok kumpulan yang mungkin kita nampak macam tidak menarik, macam kumpulan A ini kan. Tapi daripada segi data ataupun yang mungkin adalah pasukan kumpulan yang paling sengit dan juga paling susah sebenarnya nak diramal. Selamat datang ke kumpulan D. Kumpulan yang penganalisis bola sepak panggil kumpulan yang paling seimbang. Pertama, kita ada tuan rumah iaitu Amerika Syarikat lah ataupun USA. Main dekat tempat sendiri, mungkin ini menjadi satu kelebihan lah pada mereka. Dengan generasi pemain muda yang semakin ramai bermain di Eropah, mereka mungkin lagi sekadar tim cukup korum, tapi matlamat mereka adalah untuk pergi lebih jauh lagi beraksi di home kan, ataupun di tanah sendiri. Kemudian kita ada Australia ataupun Socceroos. Socceroos ini dia memang terkenal dengan semangat juang yang tidak pernah mengaku kalah lah. Mungkin mereka tiada bintang besar, tapi sebagai satu pasukan, mereka sangat liat untuk ditewaskan. Mereka adalah pakar dalam grind out result bila kejohanan besar macam Piala Dunia ni lah. Seterusnya adalah pasukan Paraguay. Pasukan dari Amerika Selatan ini, dia membawa DNA kompetitif kombol. Mereka bertahan dengan kental dan juga sangat bahaya semasa set piece ataupun bola mati. Sejarah dah tunjukkan sebenarnya bahawa tim daripada Amerika Selatan ini selalunya menjadi duri dalam daging untuk pasukan daripada benua lain. Dan akhir sekali, kita ada Turki. Satu pasukan yang penuh emosi dan juga mempunyai bakat teknikal yang tinggi. Bila mereka on form, sesiapa pun mereka boleh tumbangkan. Tetapi mereka juga terkenal dengan prestasi tidak menentu, menjadikan mereka sebagai wild card yang sangat bahaya dalam kumpulan ini. Satu analisis data daripada Football Meets Data menunjukkan sesuatu yang gila lah. Setiap pasukan dalam kumpulan ini lebih 62% untuk layak. Tapi dalam masa yang sama, setiap pasukan juga ada risiko sekurang-kurangnya 23% untuk bungkus awal. Statistik ini menunjukkan betapa seimbangnya kuasa dalam kumpulan ini. Tak ada satu game pun yang senang. Semua boleh kalahkan sesama sendiri. Inilah kumpulan di mana tim pilihan boleh tamatkan kumpulan ini dalam kedudukan tercorot kalau tak hati-hati. Sekurang-kurangnya kurang nama besar tapi menjanjikan drama sampai minit terakhir. Inilah dia kumpulan D. Jadi sebelum kita lihat kumpulan yang seterusnya ataupun melihat favourite aku, kalau korang suka ataupun layan analisis mendalam macam ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga loceng notification tersebut lah. Sokongan korang membuatkan aku lebih semangat lah untuk menyediakan konten-konten seperti ini. Jadi kumpulan maut yang ketiga, kita teruskan kumpulan maut yang ketiga iaitu kumpulan C. Pertembungan di antara juara benua dan juga negara Qatar. Pasukan dia adalah kumpulan maut yang seterusnya adalah kumpulan C, pertembungan juara dunia ataupun juara benua dan juga legasi daripada Qatar 2022. Pasukan yang ada dalam kumpulan C ini adalah Brazil, Morocco, Scotland dan juga Haiti. Okey, kumpulan ketiga ini kita bawa satu cerita yang sangat menarik lah. Pertembungan Magis Amerika Selatan, keajaiban Afrika iaitu Morocco, semangat padu Eropah iaitu pasukan Scotland dan juga jiwa kental Caribbean iaitu pasukan Haiti. Kumpulan C ini meletakkan Morocco, Scotland, Haiti dan juga Brazil dalam satu kumpulan yang bagi aku sangat menarik. Brazil kita tak payah cakap banyak lah. Pemenang 5 kali Piala Dunia, sentiasa menjadi pilihan utama setiap edisi Piala Dunia. Dengan bakat yang ada seperti Vinicius Junior, João Pedro, Rafinha dan ramai lagi, mereka sentiasa dijangka akan menjadi
pasukan yang akan mengalahkan mana-mana pasukan dalam kumpulan mereka. Tetapi tekanan sentiasa ada lah. Maksudnya kadang-kadang overconfidence itu boleh memakan diri sendiri. Dan lawan mereka di dalam kumpulan ini yang pertama adalah pasukan Morocco ataupun pasukan yang dikatakan sekarang ni sebagai juara benua benua Afrika. Kita semua dah jadi saksi sebenarnya kehebatan mereka di Qatar 2022. Pasukan Afrika yang pertama sampai ke separuh akhir Piala Dunia. Mereka bukan lagi satu cerita dongeng. Dengan pertahanan kebal dan juga serangan balas kilat, skuad Walid Regragui ini dah membuktikan bahawa mereka boleh menjinakkan gegasi Eropah dan juga Amerika Selatan. Pertembungan kreativiti di antara pasukan Brazil dan disiplin taktikal pasukan Morocco akan menjadi satu perlawanan catur ataupun perlawanan tactical battle yang sangat memukau. Dan yang membuatkan kumpulan ini lagi panas adalah kehadiran pasukan Scotland. Dengan Tartan Army yang sentiasa menjadi havoc di belakang mereka, Scotland membawa semangat juang yang luar biasa lah. Kualiti teknikal mungkin sedikit kurang berbanding dengan Brazil dan juga Morocco, tetapi mereka menggantikan kekurangan ini dengan kerja keras mereka, iaitu hard work, mempunyai fizikal dan juga corak permainan yang tersusun. Comeback mereka ataupun kehadiran mereka kembali ke pentas dunia ini akan menjadi satu detik yang ditunggu-tunggu lah oleh The Tartan Army. Mereka ni satu tim yang jenis yang tak akan bagi ruang seinci pun dekat lawan. Dan pasukan yang terakhir adalah pasukan Haiti lah yang melengkapkan kumpulan ini sebagai pasukan underdog. Tetapi mereka bawa elemen kejutan lah. Pasukan daripada CONCACAF ni selalu menunjukkan peningkatan sebenarnya, dan bila mereka bermain tanpa tekanan, without any pressure, mereka boleh jadi sangat bahaya. Brazil mungkin akan menjadi juara kumpulan, tetapi perebutan tempat kedua di antara pasukan Morocco yang dah terbukti handal dengan pasukan Scotland yang penuh semangat akan menjadi sangat sengit lah. Silap-silap boleh ada keputusan yang tak dijangka lah. Mungkin Haiti boleh potong di selekor terakhir, ataupun di last corner, ataupun di last lap, kita tak tahu. Jadi setelah kita tengok tadi semua kumpulan maut yang aku rasa sebagai kumpulan maut pada pendapat aku, daripada pasukan yang penuh bintang sampailah ke pasukan kumpulan yang seimbang, bagi aku kumpulan maut dalam Piala Dunia tahun 2026 ini adalah kumpulan I, iaitu kumpulan Perancis, kumpulan yang meletakkan pasukan Perancis, Senegal, Norway dan juga Iraq. Kenapa kumpulan I? Ada tiga sebab sebenarnya. Pertama, kualiti tahap tertinggi. Kumpulan ini satu-satunya yang ada tiga pasukan yang bukan sekadar takat boleh layak ke pusingan seterusnya, tetapi berpotensi tinggi untuk pergi jauh sampai ke separuh akhir ataupun mungkin juga final. Perancis kita tahu, kuasa besar dunia. Senegal, juara AFCON ataupun mungkin juga naib juara, tak tahulah sekarang ni. Dan Norway dengan adanya Erling Haaland adalah satu pasukan yang mempunyai senjata pemusnah yang boleh mengubah mana-mana nasib pasukan dalam setiap kejohanan. Ini bukan sekadar tiga tim yang bagus, ini tiga tim yang elit pada pendapat aku. Kedua, pertembungan superstar. Kumpulan ini akan menjanjikan kita perlawanan individu yang kita nak tengok, yang sangat-sangat kita nak tengok. Yang pertama adalah Kylian Mbappe akan bertemu dengan pertahanan kental pasukan Senegal. Erling Haaland akan menguji tembok pertahanan pasukan Perancis yang diketuai oleh Saliba dan juga mungkin Ibrahima Konate. Jadi inilah perlawanan yang mungkin peminat bola sepak sanggup bayar untuk tengoklah di stadium, di mana pemain terbaik dunia bertemu sesama sendiri. Yang ketiga, tekanan maksimum untuk layak sebenarnya. Dengan format baru di mana 8 pasukan tempat ketiga boleh mara, banyak kumpulan akan mengutip 3 ataupun 4 mata mungkin sudah cukup lah sebenarnya, banyak pasukan. Tetapi tidak dalam kumpulan I. Sangat realistik untuk bayangkan ketiga-tiga gegasi ini saling mengalahkan satu sama lain. Ini boleh cipta situasi di mana tim yang habis tempat ketiga dengan mata yang tertinggi pun masih berisiko untuk tidak mendapat slot menjadi pasukan tempat ketiga yang terbaik. Setiap gol, setiap kad kuning, setiap perbezaan jaringan akan menjadi penentu. Tak ada ruang langsung untuk melakukan kesilapan. Okey, walaupun kumpulan D sebenarnya menawarkan keseimbangan dan kumpulan C ada cerita yang menarik, kumpulan I dia lebih menawarkan kualiti mutlak dan juga drama yang sangat mengujakan.
Ia adalah kumpulan yang benar-benar layak digelar sebagai kumpulan maut untuk edisi tahun 2026 ini. Jadi itulah analisis dan juga pilihan aku untuk kumpulan maut Piala Dunia 2026. Aku pilih kumpulan I sebab ada gabungan kuasa bintang, ada kualiti pasukan yang baik dan juga tekanan untuk setiap pasukan untuk layak itu sangat tinggi. Tapi macam kita semua tahu, bola sepak ni sebenarnya permainan pendapat, subjektif, dan sebab itulah ianya menjadi sukan terhebat di dunia. Sekarang aku nak tengok korang pula, giliran korang pula, adakah korang setuju dengan aku punya pilihan ataupun mungkin korang rasa kumpulan D sebenarnya yang mempunyai keseimbangan tu sebagai satu ciri-ciri untuk menjadikan dia sebagai kumpulan maut. Mungkin korang ada pilihan kumpulan maut yang lain daripada apa yang aku sebut ini, ataupun kumpulan manakah yang menjadi yang korang rasa sangat sukar dan cuba korang bagi tahu kenapa. Tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Aku sebenarnya nak tahu jugalah sebenarnya pendapat korang. Jadi kalau korang suka dengan konten berkenaan dengan Piala Dunia yang aku sediakan ini, janganlah lupa untuk subscribe dan juga like lah supaya aku boleh menyediakan lagi lebih banyak konten yang macam ni. Jadi itulah saja daripada aku. Aku nak ucapkan terima kasih kerana menonton. Kita akan berjumpa lagi di dalam video ataupun di dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.